Alamak. Ibu yang pun dah pecah macam ni. 14 plus. 14. Hai Nina. Aku kan Syah cameraman. Nina kan? Kan? Wow. Love. Mak love. Nampak? Nampak. Ini duduk sini. Situ dia. Penat je. Tak, tu lah. Syah semua tak bersemangat. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, anak-anak Islam, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana pada petang Sabtu yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam mana majlis iaitu pertunangan antara Rusminah dan anak saudara saya dan juga yang bakal disatukan nanti dengan Muhammad Al-Fazil, insyaAllah. Yang mana sebelum majlis berjalan, jadi saya minta wakil daripada pihak lelaki untuk memberikan sedikit ucapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Saya Muhammad Zaidi bin Saad, wakil daripada pakcik saya, abang kepada bapak saya. Adik. Adik. Abang kepada Muhammad Al-Fazil. Dan adik-adik yang lain datang, saya mewakili daripada Negeri Sembilan. Jauh tu Nogoi lah. Oh, jauh Nogoi. Tapi kita cakap Johor je lah. Kalau lelaki ada upati ada. Ada. Jadi mana jadi okey. Terus sebenarnya kalau kat sini, jadi kita Johor ni kita senang mudah ringkas je. Kita tak payah nak bantun ke apa tak payah. Jadi dengan cerita ni kalau Negeri Sembilan tu ada masuk suku. Ada suku dia. Ada tak? Kami tak ada. Okey, tak ada. Tak kenal pasal dulu saya pun pernah ke sana je. Ini memang berat berat. Ada budak. Okey lah. Jadi kami datang berhajat untuk meminang Nina binti Daud dengan hantaran 7 dulang yang sudah kami Itu sediakan. hantaran dia punya uang hantaran yang berapa? Wang hantaran yang diberitahu kepada saya dan dirancang 10,000 nanti. 10,000. Masa nikah lah. Tapi kami ada macam pakcik saya cakap ada Dia punya simbol lagi. Simbol dia RM100, cincin ikat tunang dan Malaysia. Boleh, insyaAllah. Jadi diberitahu diikat, InsyaAllah ada rezeki Setahun hidup Setahun hidup. Ya, insyaAllah. Kalau mati insyaAllah. Kalau mati tu stop dah tak ada jalan lagi. Kita mati dah habis selesai. Tapi kalau di Mana yang kita boleh adjust ya. Kalau dicepatkan tu alhamdulillah okey lagi bagus. Jadi itu setahun hantaran 10,000 cincin dan nanti pada hari semayang masa nikah tu sultas bilang. Jadi kita dah beri betul. Kalau ada nak menambah atau nak mengurang ke nanti boleh aja. Kalau mati tu stop dah tak ada jalan lagi. Kita mati dah habis selesai. Tapi kalau di mana yang kita boleh adjust ya. Kalau dicepatkan tu alhamdulillah okey lagi bagus. Jadi itu setahun hantaran 10,000 cincin dan nanti pada hari semayang masa nikah tu sultas bilang. Jadi kita dah beri betul. Kalau ada nak menambah atau nak mengurang ke nanti boleh aja. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Taala. Betul tadi apa penangan yang diberikan iaitu wang hantaran sebanyak 10,000
Kemudian sultas kelam dan juga batal semayang. ada tak itu? Kena tunjuk Yang tu. tu Belum lagi. belum lagi. Belum lagi. Kemudian Kemudian. jadi maknanya bukan insya-Allah. Jadi maknanya bila dah semua dah mana ke ini semua dah bersetujui ya. Kedua bakal nanti tu masih akan setuju kan. Maknanya tak ada apa-apa lah kan. Maknanya dah kenal lama lah maksudnya tu. Ada bincang kemudian. Ada bincang lah insya-Allah lah. Jadi maknanya dengan hantaran sebanyak 9 bulan 7 bulan. bulan. Jadi maknanya saya bagi pihak Menteri Perhubungan mana setuju dan menerima lah ada apa yang dihantar ini. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT semoga diberkahi dan juga dipanjangkan jodohnya sehingga ke jannah insya-Allah. Apa lagi? Ini Itu lah. simbolik 10,000 ni, satu ringgit. 10,000 Simbolik 100,000 ada Yang 10,000 antara tu lah. Simbolik satu. simbolik nak kena boleh tunjukkan tak? Boleh. Tunjukkan. Nanti nak mana tahu nak Okey. tunjukkan. Dan cincin lah. Dengan cincin sekali. Bukan cincin. Buka sekali. Kena pamerkan lah. Jangan. Okey. Betul eh? Bukan ke ada tiruan eh? Tak ada. اللهم هونا في سكرات الموت النجاة من النار والأرواح الأجسام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Makan juga ni. Kamera Ada dua. ada video. Oh iya. Pak, nama tu dia tak tengok. Tak apa. Nanti dalam mesin boleh ya. Tak apa. Belum lagi. Sebenarnya boleh tapi jangan dekat sangat. Dia belum boleh lagi. Boleh tapi jauh lah sikit. Boleh tapi jauh. Ada jarak. Pak, nama tu dia tak tengok. Ya, nampak. Tak apa. Nanti dalam mesin boleh ya. Ya, tak apa. Belum lagi. Okey, insya-Allah. Sama pulak sikit.
Ada dia.